Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel seram kita. Hai korang, selamat Hari Raya. Korang tengok aku tengah pakai baju raya ni. Walaupun aku post video ni lambat, tapi aku nak cakap juga selamat Hari Raya. Korang jangan tanya aku kenapa aku dah lama tak post video. Sebab aku memang macam tu. Nak macam mana? Kesian dekat korang kan yang mana tunggu video aku, tapi aku lama tak upload video. Tapi ada yang tunggu ke? Ada yang tunggu video aku ke? So guys, hari ni di video ni kita nak buat apa? Sebenarnya aku dah ada satu cerita yang aku nak cerita dekat korang, tapi aku tak cerita-cerita lagi sebab time tu raya. Masa tu aku tengah sibuk raya. So time ni baru aku free, dan time ni lah aku nak cerita dekat korang apa yang berlaku dekat aku. So benda ni berlaku semasa malam raya, yang mana semasa malam raya tu adik aku cakap ada benda masuk rumah aku. Aku tak tahulah apa benda yang masuk rumah aku tu, tapi korang jangan risau, sekejap lagi kita akan tengok sama-sama sebab aku ada pasang CCTV dekat rumah aku. So, macam ni cerita dia. Masa tu malam raya, dan malam raya mestilah aku balik rumah mak aku dan aku tidur dekat rumah mak aku. So, rumah aku ni memang kosong, memang tak ada orang, ada kucing aku je si pungut tu. So, nak dijadikan ceritanya, aku tertinggal baju Melayu aku ni. Aku tertinggal baju aku yang korang tengah tengok ni dekat rumah aku. Dan masa tu aku ada dekat rumah mak aku, dan esok tu raya mestilah aku nak kena ambil baju ni, aku nak pakai esok pagi tu. Lepas tu, time tu dah malam tau. Time tu aku tak silap aku rasa dalam pukul 12 macam tu. Lepas tu aku malas nak keluar sebab yelah aku dah buat kerja malam raya tu. Lepas tu aku macam ngantuk lah macam tu. Lepas tu, aku suruh adik aku pergi ambil baju ni dekat rumah aku. Aku suruh si Tika yang perempuan tu. Lepas tu, dia datang, dia balik-balik dekat rumah mak aku. Dia cakap, "Iman, aku tak ambil baju kau sebab aku nampak ada benda dekat dalam rumah kau, warna hitam." Time tu kan aku ngantuk. Lepas tu adik aku pula cakap macam tu. Aku macam, aku jadi macam tak percaya tau. Sebab yelah aku ngantuk time tu. Lepas tu aku pergilah ambil sendiri. Lepas tu aku pergi dekat rumah aku ni, aku pergi ambil dengan keadaan mengantuk. Aku ambil elok je. Aku nampak baju ni dekat atas katil. Lepas tu aku ambil, tak ada apa-apa yang warna hitam ke, tak ada apa-apa yang pelik ke. Lepas tu aku balik rumah mak aku. Lepas tu macam tu je. So, aku tak tahulah yang ada aku cerita tu betul ke tak. Macam tu. Sebab ada nampak benda hitam dekat dalam rumah aku. Aku tak tahulah betul ke tak yang dicerita tu. Sama ada dia tak pergi ambil pun baju aku ni sebab dia malas nak datang rumah aku, ataupun memang betul ada benda warna hitam tu. Dan sekarang ni kita nak tengok CCTV rumah aku masa malam raya tu. Aku tak tengok lagi CCTV tu. Sekarang baru ada masa free untuk kita tengok sama ada adik aku ni menipu ataupun memang betul-betul ada benda hitam dekat dalam rumah aku. Tapi lah kan, aku kan datang juga malam tu, tapi aku tak nampak benda pelik pun. Tapi kalau adik aku cerita betul, memang ada benda hitam lah dekat dalam rumah aku ni. So tak apalah, jom kita tengok CCTV. Let's go. So guys, sekarang ni kita ada dekat CCTV rumah aku yang aku pasang masa malam raya tu. Dan memang betul lah adik aku datang rumah aku. Dia datang pukul 12 malam. Lepas tu dia balik. Tapi aku tak nampak pun dia bawa baju aku. Memanglah sebab memang dia tak ambil baju aku. Sebab dia cakap ada nampak benda hitam. Lepas tu aku sendiri yang datang. Korang tengok aku datang dengan muka ngantuk. Dia baru bangun tidur masa tu. Dah yelah aku nak tak nak, aku kena ambil juga sebab esok raya lah macam tu. Kau tengok muka aku. Kau jangan tengoklah muka aku. Lepas tu aku datang ni, aku tengok macam tak ada apa benda pelik pun. Lepas tu aku ambil lah baju Melayu aku tu. Lepas tu aku balik. So macam apa benda yang adik aku si Pikah tu nampak dekat dalam rumah aku. Sebab masa aku datang ni tak ada apa-apa. Korang dah tengok kan video CCTV tu. Dan macam korang tengok lah, adik aku memang datang betul-betul lah. Aku pergi tuduh adik aku tak datang. Rupanya memang dia datang betul-betul. Dan memang betul lah dia nampak benda hitam tu dekat dalam rumah aku. Lepas tu dia balik. Tapi aku datang tak ada apa. Tak apa, jom kita tengok CCTV masa time pukul 10 ke pukul 11 macam tu. Kita tengok awal daripada yang ni. So kita nampak lah tengok benda apa yang masuk rumah aku ke, ada apa ke dalam rumah aku ke. So jom kita tengok CCTV masa mula-mula, sebelum adik aku datang lagi. Kita tengok ada apa-apa pelik ke, ada benda yang masuk rumah aku ke apa. So let's go. Okay guys, sekarang aku tengah tengok CCTV pukul 11.30 malam. So TV aku terbuka. Aku memang tak tutup TV. Ini bukan Ahmad ke? Ahmad lah. Tapi dia buat apa kat rumah aku malam hari? Aku baru ingat yang tak apa. Aku baru ingat yang ayah aku ada cerita hari tu, tapi aku tak berapa nak dengar sangat sebab time tu aku tengah makan. Ayah aku cakap yang Ahmad ni, ayah dia halau. Aku tak tahulah sebab apa. Mungkin sebab dia kacau rumah orang. Lepas
Apa dia duduk kat rumah aku? Lepas tu ayah dia halau dia keluar daripada rumah tau. So ni kan esok kan masa ni esok kan raya. So dia tak beraya lah kan. Tapi kenapa dia datang rumah aku? Kau tengok tu, dia duduk dekat atas sofa rumah aku. Dia main si pungut tu. Pungut, kau tak cakap pun Ahmad datang. Kau tengok kucing aku, dia bersebahat dengan Ahmad. So lepas tu dia masuk bilik aku. Aku kesian lah pula dekat si Ahmad ni. Sebab apa? Sebab kau tengok tak? Korang tengok tak si Ahmad tu tengah sedih? Sebab apa? Siapa pula ni? Tu baju Melayu aku. Tapi time aku ambil tu dia pakai ke? Patutlah time aku ambil tu, walaupun time tu aku tengah gantung, tapi aku ingat lagi aku ambil baju ni atas katil, bukan gantung. Sebab aku rasa memang aku gantung baju tu. Cuma time tu aku tak terfikir sebab yelah aku tengah ngantuk kan time tu. Rupanya Ahmad pakai baju aku. Mungkin adik aku nampak yang si Ahmad ni pakai baju aku. Lepas tu dia takut, lepas tu dia balik. Sebab yelah kan, adik aku si Pikah tu dia tak pernah tengok lagi si Ahmad ni. Kalau adik saudara aku si Sarah tu pernah tengok, tapi si adik aku si Pikah ni dia tak pernah tengok lagi si Ahmad ni. Mestilah dia tak tahu, dia tak kenal. Lepas tu mungkinlah dia takut sangat. Kalau aku pun takut tau tengok si Ahmad ni. Kau tengok tak dia pakai baju Melayu aku? Aku nak marah apa tak sampai hati. Sebab yelah kan, sebab dia tak ada rumah nak beraya. Sebab dia kena halau. Lepas tu dia datang kat peti aku. Tapi peti aku kan ada apa. Kau nak makan apa? Kau tengok tak si Ahmad ni happy? Peti aku kosong weh. Sebab yelah time tu kan dah nak raya. So aku tak duduk kat rumah aku. Aku duduk kat rumah mak aku macam tu. So memang aku tak isi makanan ke apa dalam peti aku. Aku tak beli barang pun. So sorry Ahmad tak ada apa kat dalam peti aku. Kau jangan Ahmad sedih weh. Time aku beli banyak makanan kau sepahkan. Time tak ada makanan baru kau tahu sedih. So si Ahmad sedih sekarang ni. Aku rasa kesian pula tengok dekat dia ni. Sorry Ahmad. Nak macam mana? Time tu dah nak raya kan? Lepas tu aku bukannya raya dekat rumah aku ni. Aku raya dekat rumah mak aku. Tengok dia jatuh kau ni. Rosak rumah orang je. Kalau patah katil aku tu. So dah menjawab persoalan kita yang mana rupanya si Ahmad lah yang datang rumah aku. So yang adik aku nampak tu time malam raya tu, rupanya si Ahmad. Tapi time aku datang tu, baju ni atas katil. Maksudnya Ahmad dah tak ada. Aku rasa mungkin dia patutlah masa aku ambil tu baju tu balik. Rupanya dia buat macam tu. Kau tengok tak? Tapi tak apalah, aku tak marah dia sebab yelah aku kesian dekat dia. So dah menjawab soalan kita sekarang ni, yang mana adik aku si Pikah tu nampak si Ahmad ni tengah mengamuk ataupun tengah pakai baju Melayu aku. Lepas tu adik aku takut, lepas tu dia balik. Dan betul. So si Ahmad dah balik rumah dia. So dekat sini aku dah tahu apa sebenarnya yang terjadi. Time tu malam pukul 12 malam, adik aku datang nak ambil baju. Lepas tu dia nampak si Ahmad ni. Lepas tu dia takut, lepas tu dia terus balik. Sebab yelah adik aku si Mikah tu dia tak pernah tengok Ahmad. Lepas tu aku datang. Time aku datang tu mungkinlah si Ahmad tu dah balik rumah. Aku tak tahulah dia balik rumah ke apa. Tapi kalau ikutkan dia kena halau tau. Aku tak tahulah dia pergi mana pula lepas tu. Tapi yelah kesian lah dekat dia kan. Ahmad,